Tata bahasa ialah sistem peraturan yang mengatur cara sesebuah bahasa agar digunakan dengan betul dan tepat. Tata bahasa merangkumi peraturan tentang pembentukan kata, susunan ayat dan penggunaan bahasa secara keseluruhan. Permainan ini dihasilkan kerana pembelajaran bahasa Melayu secara tradisional menggunakan buku teks dilihat kurang efektif dan membosankan. Selain itu, murid tidak dapat mengenal pasti peribahasa, kesalahan bahasa dan jenis kata dengan betul. Oleh sebab itu, permainan ini dihasilkan untuk meningkatkan penguasaan tata bahasa Melayu dalam kalangan murid. Permainan ini juga diharapkan dapat memupuk minat murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu melalui aktiviti yang menarik. Inovasi KaderKAS ini tidak memerlukan sebarang kos kerana produk digital yang dihasilkan secara dalam talian sahaja. Berikut ialah cara-cara bermain inovasi KaderKAS. Impak dan keberkesanan inovasi ini termasuklah meningkatkan penguasaan murid terhadap tata bahasa Melayu, khususnya dalam penggunaan imbuhan dan struktur ayat. Selain itu, inovasi KaderKAS dapat membantu murid memahami konsep bahasa secara lebih konkret melalui aktiviti interaktif dan bahan visual. Inovasi KaderKAS mempunyai potensi pengkomersialan yang tinggi kerana menggabungkan elemen permainan pengembaraan, gamifikasi dan pembelajaran tata bahasa dalam satu platform interaktif yang menarik. Selain itu, KaderKAS mempunyai potensi pengkomersialan yang tinggi sebagai permainan pendidikan digital berasaskan gamifikasi tata bahasa. Di samping itu, permainan ini boleh dimainkan secara dalam talian pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja tanpa memerlukan kos yang tinggi. KaderKAS juga berpotensi dikembangkan sebagai aplikasi pendidikan, bahan bantu mengajar digital dan platform pembelajaran interaktif untuk sekolah. Sekian sahaja pembentangan inovasi permainan KaderKAS dari kumpulan kami. Semoga memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.